tok mu buat. Bang, aku balik tanya tok bumi ni hak tok ke hak Tuhan? Tanya molek tu. Kalau tok kata hak kita macam gerang kok. Ada tulis dalam gerang. Bumi endau ni milik tok kita. Ada? Tak ada. Wajib kena taat kepada Allah. Gitulah. Nah, ni bab tu diturunkan kitab, diturunkan para nabi, para rasul nak suruh taat. Turun para nabi, para rasul bukan nak ajar benda hak orang reti dah. Tapi hak orang tak reti. Kalau makan orang reti belaka, tak ada nabi ajar makan. Kalau kita cari hadis dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Ibnu Majah, Sunan Sitah dan sebagainya, tak ada sebarang hadis yang ajar kita buat benda yang kita reti dah. Sedangkan hadis ini ucapan para rasul, para nabi. Ucapan para rasul, para nabi daripada Tuhan, bukan rekaan semata-mata. Tak ada ajar manusia yang kita reti dah, yang kita tak reti. Ada tak hadis yang kata siapa lapar hendaklah dia makan? Ada tak? Tak ada. Mu tak usah cari, tak jumpa. Bapa Nabi tak ajar, kerana benda tu orang reti belaka. Nak orang anda apa kalau lapar dia makan? Orang ngesing makan tak? Orang Eskimo makan juga. Tak payah khabar tu. Tapi Nabi mari khabar, kitab mari khabar, harta orang jangan makan. Kerana waktu ramai tak reti bahasa. Faham? Hadis suruh makan masa lapar tak ada. Faham? Sebab kita ajar benda orang reti dah, dia panggil bodoh. Nabi-nabi dia buat tak bodoh. Dia cerdik, dia ajar hak manusia tak reti. Faham? Batu kalau kita kenal lah kawan kita, cikgu matematik. Dah hari ni hari jadi je. Kawan kita ni cikgu matematik, ngaji master PAS Jepun, ngajar matematik di kolej. Kita hadiah dia birthday dia hari ni. Hadiah CP 2x2 4 4x4 16. Orang panggil bodoh hadiah gitu. Dah mega dia cikgu matematik dah. Tak, berilah hadiah surat Yasin. Supaya jangan duk main matematik semua. Baca Yasin ketek. Maka tidak ada sebarang hadis mari ajar kita barang siapa yang terasa lapar hendaklah dia makan. Siapa yang hendak makan hendaklah dipegang makanan lalu diletak di dalam mulut. Ketika hendak diletak ke dalam mulut, mulut tu dulu mesti diranga. Ada hadis gitu? Tak payah. Orang reti belaka dah, memang orang ranga dulu. Lepas tu dalam hadis pula khabar setelah ranga hendaklah tutup semula. Ada tak? Tak ada. Orang reti bahasa dah tu. Maka datanglah para nabi, datang kitab, ajar kita syariat, hukum hakam, halal haram yang kalau tidak dipesan tak reti. Maka ramai sekarang manusia yang membelakangkan majlis-majlis ilmu sehingga mereka jadi umat tak reti bahasa. Betul tak? Betul. Kita kata ke budak-budak repik biadak, wak bising bangun depan sejid. Mu biadak ke? Orang wak kuliah sejid mu tak mari? Bila ada orang datang mengajar ilmu yang fardu ain, siapa yang bukan alim, bukan ulama, tidak ustaz, dia tak mari tanpa uzur, jadi fasik. Kerana menuntut ilmu agama itu faridah. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Nabi kata menuntut belajar ilmu agama, nak tahu hak agama ini faridah atas kalian orang Islam. Benda makna faridah iaitu wajib. Kalau tak buat tak boleh, berdosa dan dihukum sebagai fasik. Tapi oleh kerana bertuhankan harta benda, sebelah rumah orang ngajar tak mari. Kerja cari makan ke darah nu atas pada Pulau Tiomang. Siapa? Nak ngajar agama dia daripada bodoh jadi cerdik. Panggil ustaz, panggil tok guru nak beri penerangan. Tak mari dia. Padahal dalam sejid ada kapek duduk, bukan duduk atas duri ni bong.
ada kipas. Nawalik ada pulut lepa, pulut panggang pula. Tak mari. Tapi kalau cari makan kedara, cari harta. You sirik you serta ni. Oh, terjung Jerusalem. Pitih punya pasal. Patu nak masuk syurga Allah. Syurga mana nak buka kemung? Mu tak taat kepada Allah. Hak bagi yang cari pitih ni, you ni duduk berenang sirik serta terjung dong. Jerusalem. Nampak dah 60 riyal. Tukang ikan. Betul tak? Dah kalau you sirik serta takkan panjang tubuh. You gila orang panggil. Faham? Dah kalau sirik serta tadak-tadak dua depa tubuh. Nak tak takut pasal pitih punya pasal. Nak hak bagian ke laut. Bahang diribut barat nak terkelang utuh ke laut ni. Nak? Oh, seperang gitu ikan. Neh, mana tahu takut bahang aja hitam 2000 kilo. Nenggak bahang. Faham tak? Pitih bagi ngawak-awak. Neh, semangat punya pasal. Orang ngajarlah kapung tak pergi setarang. Bodoh dari beruk. Faham? Pasal apa? Siapa yang tengok api, dia tidak akan langkah atau masuk, melainkan orang yang terlalu bodoh. Dan ni sembahyang bodoh. Nak? Jenis candak tu berat nanang. Tengah garik. Neh, 50 buah paper duduk atas kandang atas telur. Nak? Dah bang. Allahu akbar. Ada sebuah motor bang azan. Nak? Ada 2-3 orang ambil wuduk. Nah, dan akad takbir. Nak? Tengah candak. Allahu akbar. Nyuk 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 nyuk. Alhamdulillah. Dia ambil rezeki Allah, dia bayar syukur kepada Allah. Faham tak? Hak motor lain dak takbir gini. Pesen baru takbir. Daripada garik sampai habis satu waktu, 6000 tahun duduk di dalam api neraka, meninggalkan satu waktu semayang. Dah